Pernah tak anda terfikir, kalau kita campurkan dua bahan kimia, adakah ia semestinya akan bertindak balas? Macam soalan mudah kan? Tapi jawapannya sebenarnya lebih menarik daripada yang kita sangka. Nah, dalam perkongsian kali ni, kita akan bongkar rahsia macam mana ahli kimia boleh jadi macam nujum meramal sama ada sesuatu tindak balas tu akan berlaku ataupun tidak. Dan percayalah, prinsip ni penting gila sebab inilah asas kepada teknologi macam bateri yang kita guna hari-hari. Okey, jom kita mulakan. Ini dia plan tindakan kita untuk hari ini. Mula-mula, kita tengok dulu apa nasib sesuatu tindak balas. Kiranya, ini masalah yang kita nak selesaikan. Lepas tu, kita akan kenal dengan keupayaan untuk bertindak balas. Ini alat rahsia kita. Seterusnya, kita akan membandingkan keupayaan tu untuk cari petunjuk. Dan akhir sekali, jeng, kita akan sampai ke keputusan tindak balas. Oh ya, dan kita juga akan sentuh sikit pasal ejen perubahan. Jom kita jadi pakar ramal kimia. Baiklah, setiap penyiasatan mesti ada satu kes kan? Jadi, kes kita untuk kali ni datang terus daripada bahan sumber kita, satu persoalan kimia yang sangat spesifik. Jadi inilah dia misteri yang kita kena selesaikan. Kalau kita campurkan ion dikromat Vi dengan ion klorida, adakah satu tindak balas kimia spontan akan berlaku? Atau adakah dua-dua ni cuma akan duduk diam-diam dalam bekas tu, tak mau buat apa-apa? Jom kita siasat. Okey, untuk jawab soalan ni, kita tak boleh main teka-teka, tak boleh. Dalam kimia, kita perlukan bukti. Jadi kita perlukan satu alat khas, macam kanta pembesar kimia yang boleh bantu kita nampak potensi tersembunyi dalam setiap bahan kimia ni. Dan alat ini dinamakan keupayaan elektrod piawai atau nama pendek dia E0. Senang cerita, E0 ni macam satu skor yang ukur betapa berianya sesuatu bahan kimia tu nak terima elektron. Dalam bahasa kimianya, kita panggil diturunkan. Jadi anda boleh bayangkan ia sebagai satu skor keinginan lah. Lagi tinggi, lagi positif nombor E0 ni, lagi kuatlah keinginan dia nak tarik elektron. Dan inilah dia data sebenar yang kita perlukan untuk selesaikan kes kita. Kita ada dua pemain utama di sini kan. Pertama, sistem dikromat dengan skor E0 dia positif 1.33 volt. Dan yang kedua, sistem klorin dengan skor positif 1.36 volt. Nampak macam dekat kan? Tapi dalam kimia, perbezaan kecil ni sangat-sangat penting. Okey, jadi kita dah ada nombor-nombor kita, positif 1.33 dan positif 1.36. Soalan sekarang, nak buat apa dengan nombor ni? Macam mana nombor ni boleh bagi tahu kita apa yang akan jadi? Sebenarnya, ada satu set peraturan yang sangat mudah. Peraturan inilah peraturan permainan kita. Caranya sangat sistematik. Ikut je langkah-langkah ni. Yang pertama dan paling penting, kita bandingkan dua-dua nilai E0 tu. Cari mana satu yang nilainya kurang positif. Yang kurang positif ni, kita boleh anggap dia macam kurang bersemangat nak terima elektron. Jadi, apa kita buat? Kita terbalikkan persamaan dia. Ini bermakna dia yang akan melepaskan elektron. Satu proses yang kita panggil pengoksidaan. Dan yang lagi satu, yang nilainya lebih positif tu, dia akan teruskan macam biasa, dia yang akan terima elektron dalam proses penurunan. Senang kan? Jadi, ingat ya, perkara paling penting, cari nilai yang kurang positif atau lebih negatif. Itulah petunjuk utama kita. Ia macam kompas yang akan tunjukkan kita ke mana arah tindak balas ni akan bergerak secara spontan. Baiklah, kita dah tahu peraturannya. Sekarang, masanya untuk bertindak. Jom kita guna peraturan ni pada kes kita dan kita tengok apa jawapan yang kita dapat. Tengok ni, bila kita letak sebelah menyebelah, nampak jelas kan? Sistem dikromat dengan E0 positif 1.33 volt memang kurang positif berbanding sistem klorin dengan E0 positif 1.36 volt. Tak ada keraguan langsung. Jadi, apa maksudnya ni? Ikut peraturan kita tadi, yang kurang positif tu kena diterbalikkan. Jadi, persamaan untuk dikromat tu, kita kena pusing dia. Ini bermakna, dalam tindak balas sebenar, ia tak akan terima elektron. Sebaliknya, dialah yang akan beri elektron. Dengan kata lain, dialah yang akan dioksidasikan. Jadi, kita dah boleh jawab soalan asal kita. Ingat tak soalan tu? Adakah Cr2O72 negatif akan bertindak balas dengan Cl negatif? Jawapannya adalah tidak.
Confirm tak akan berlaku secara spontan. Kenapa? Sebab data E-Not dah buktikan kes ditutup. Tapi, tunggu dulu. Kalau tindak balas tu tak berlaku, adakah maksudnya tak ada apa-apa langsung yang berlaku? Tak juga. Analisis kita sebenarnya tunjukkan sebaliknya. Yang akan bertindak balas secara spontan ialah gas klorin Cl2 dengan ion chromium 3+, Cr3+. Nampak tak betapa hebatnya data E-Not ni? Ia bukan saja cakap tidak pada satu tindak balas, tapi ia juga tunjukkan ya pada tindak balas yang betul. Okey, sekarang kita dah tahu siapa yang akan bertindak balas dengan siapa. Jom kita kenal pula watak-watak dalam drama kimia ni dan apa peranan masing-masing. Dalam tindak balas ni, setiap bahan ada kerja dia. Klorin, Cl2, dia adalah ejen pengoksidaan. Maksudnya, dialah yang menyebabkan bahan lain dioksidakan sebab dia yang pergi curi elektron. Sebaliknya, ion chromium 3, Cr3+ pula, adalah ejen kenurunan. Dialah yang menyebabkan bahan lain diturunkan sebab dia yang baik hati menderma elektron dia. Macam satu pasukan kan? Satu mencuri, satu menderma, saling melengkapi. Jadi, sebagai rumusan, inilah hebatnya keupayaan elektrod piawai atau E0. Nampak macam nombor biasa je kan? Tapi dengan hanya bandingkan dua nombor, kita boleh ramal arah tindak balas, kita boleh tahu mana satu pengoksidaan, mana satu penurunan, dan yang paling best, kita boleh kenal pasti pasangan mana yang betul-betul akan bertindak balas secara spontan. Hebat kan? Dan ini, sekali lagi, bukan sekadar teori dalam buku teks tau. Ini adalah alat yang sangat berkuasa yang digunakan oleh saintis dan juritera. Jadi, soalan terakhir untuk anda renungkan, sekarang anda dah ada alat peramal ni, dah tahu cara nak guna nilai E darab, misteri kimia lain yang mana pula agaknya yang anda boleh selesaikan?